yang mana Aisyah radhiyallahu anha sebut, man ahdatha, siapa yang mengada-adakan, mencipta-cipta, mereka-reka, fi amrina hadha, dalam urusan, maksudnya agama kami ini, apa yang bukan daripada dia, fahuwa rad, maka amalan dia ditolak. Ini hadis yang tak disukai oleh mereka yang selalu melakukan bid'ah. Dan orang-orang sunnah sendiri pun kadang-kadang takut nak sebut hadis ni. Sebab kalau sebut hadis ni, ini petanda dia ni, saya tak tahulah. Ini hadis ni. Daripada hadis ni, ulama mengambil satu kaedah. Asal bagi segala ibadah adalah haram, adalah ditegah, melainkan apa yang wujud dari dalil syarak. Kita tahu kaedah-kaedah dalam usul fiqh diambil daripada dalil. Mana datang kaedah sekian, mana datang, kalau tak kita katakan asal bagi kaedah ibadah adalah haram. Orang nanti kan, orang kata mana ada asal bagi ibadah harus, tak ada dalil yang mengharamkan. Kita selalu dengar macam tu kan. Tetapi hadis ini menyanggah semua. Nabi kata, siapa yang mengada-adakan satu amalan yang asalnya tak ada dalam agama, amalan ini ditolak. Maksud dia, siapa yang apa dia, melakukan any amalan yang tak diasas diajarkan oleh Nabi SAW, maka ditolak. Ini adalah asal kaedah. Segala ibadah hukumnya haram, melainkan ada dalil yang membenarkan. Segala yang berkaitan dengan urusan keduniaan adalah harus, melainkan ada dalil yang mengharamkan. Daripada mana? Daripada ayat Allah kata, huwallazi ja'ala lakum, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah lah yang menciptakan buat kamu segala apa yang ada atas muka bumi ini untuk kamu. So, asal kepada segala keduniaan harus. Kita nak pakai baju macam mana, silakan. Tak ada dalil yang kalaulah ada dalil yang mengharam, yes, benda tu jadi haram. Contohnya, Nabi kata jangan pakai pakaian yang syuhrah, yang macam nampak pelik daripada orang, menonjol daripada orang yang lain. So ketika itu pakaian tersebut menjadi haram dengan dalil. Kalau kita pakai baju apa pun tak ada masalah, tetapi jika ada dalil mengatakan misalnya dia pakai tersebut membuka aurat, maka pakaian tersebut jadi haram disebabkan dia buka aurat. You nak makan apa pun silakan makan, melainkan ada benda-benda yang telah diharamkan syarak dalam tu. Kita nak makan nasi dengan daging boleh, tetapi tiba-tiba kita tahu tersebut daging tu daging khinzir. Kita tahu ada dalil mengharamkan daging khinzir, kita tak boleh makan. Tiba-tiba kita tahu daging tersebut bukan sembelihan yang halal, kita tak boleh makan sebab kita tahu Islam menegah. Kalau tak, asal makanan tersebut adalah harus dan boleh nak guna kereta, sila. Nak, kalau tak orang kata macam tu naik unta je lah, kereta ni semua bidah. Salah faham. Urusan keduniaan bukan dari sudut bid'ah ataupun tak. Sebab dalam ayat tersebut menjadi kaedah segala bentuk keduniaan, kebendaan, urusan kehidupan ni adalah harus, melainkan ada dalil yang menghalang dia. Tetapi sebaliknya agama, kalau segala apa yang ada dalam agama ni jangan kita buat dulu, melainkan ada dalil yang membenarkan. Kalau tak, kita akan mereka-reka macam-macam amal ibadah dengan alasan tak ada dalil yang mengharamkan. Sekejap lagi kita buat solat boleh? Sekejap lagi pukul 12 kita buat, tak ada, saja tak ada tegan. Oh, ada dalil tegar, buatlah solat, benda baik. Kemudian kita nanti lepas ni, siapa-siapa yang datang ke kuliah sini, setiap kali orang datang kita anjurkan satu solat. Solat welcome penuntut ilmu. Apa salahnya solat? Benda baik. Tak ada dalil. Jadi kita kena tahu kaedah bagi dalam urusan ibadah, tak boleh. Kalau tak, manusia akan cipta macam-macam amalan yang disangka niat dia baik demi tujuan yang baik. Tapi kita kena tahu, bila mana kita nak beramal ibadah, kita kena bersesuaian, kena follow Nabi SAW dalam beberapa perkara berikut. Antaranya yang pertama, dari sudut cara mesti betul macam mana Nabi SAW buat.
Kita tak boleh lah. Kalau kita solat, dah Nabi dah bagi tahu, okey, rukuk dulu, bangun, baru sujud. Tiba-tiba kita tukar, sujud dulu, baru kita buat rukuk. Alah, tak ada dalil yang tegah pun. Cuma, saya rasa sujud masa daripada berdiri tu lebih fresh untuk nak buat macam tu. No. Cara mesti kena betul. Kemudian, jenis dia kena betul. Kalau jenis dia tak betul, ditolak juga. Korban, misalnya kita buat korban. Dalam agama, bagi kita buat korban untuk binatang-binatang ternakan. Apa, kambing, lembu, unta. Tiba-tiba kita kata, kita korban ayam lah. Benda tu salahnya. So, kaedah tersebut salah. Jenis dia salah. Itik tersebut bukan jenis binatang yang dibolehkan untuk buat korban. Tapi kalau nak sembelih, sembelih lah. Nak bagi makan, bukan korban lah. Mesti kena dari sudut masa kena betul. Jangan buat something benda yang tak kena masa. Tiba-tiba puasa Ramadan, sepatutnya bulan Ramadan, kita buat awal sikit lah. Bulan Syakban kita buat je, asalkan 30 hari. Salah. Tak menepati petunjuk Nabi SAW. Tempat pun kena betul. Jangan pakai belasah je. Sebagai contoh, kita tahu iktikaf disyariatkan di masjid. Tak apalah, kali ni kita iktikaf di hotel ataupun kita iktikaf di padang sekolah. Saja nak iktikaf. Yang penting kita lepak mengaji. Bukan iktikaf, salah cara. Walaupun niat dia baik, tetapi cara dia salah, kaedah dia salah, masa dia salah, tempat dia salah, jenis dia salah. So benda ni tak diterima. Itu bukanlah kita mengikut mutaba'ah petunjuk Nabi sallallahu alaihi. Doktor, kalau orang minta nasihat dengan doktor, kami orang awam kan, aku buat ni salah ke selama ni? Aku baca Yasin malam Jumaat ni salah ke? Aku sapu tangan selepas salam dekat muka tu kan, salah ke? Kan? Dan adakah kita perlu 100% betul-betul ikut apa yang Nabi ajar, ataupun kita ikut yang ulama yang dulu ni memang dah ajar kita? So, apa nasihat doktor kepada kami sebenarnya? Okey, soalan ni boleh tahan panas. Salah menjawab. Ni tembak. Kiri kanan. Tapi tak apa, sebab saya beritahu, saya bukan bilang ke mana-mana. Saya cakap atas kapasiti ilmu dan kefahaman saya, atas dasar amanah ilmu yang saya ada lah. Okay, saya tengok dalam bab ni akan ada satu golongan yang mana mereka ni very sensitif daripada sudut dia nampak satu benda tu tak ada pada zaman Nabi, terus dia akan terus hukum ini bid'ah, ini itu dan sebagainya. Dan ada lagi satu haluan yang membawa kata nampak baik je, semua benda boleh masuk, sampaikan mungkin dia buka pintu tu seluas-luasnya. So apa yang terbaik bagi kita adalah kita, itu yang panggil manhaj wasati, kita berada di tengah-tengah yang baik untuk menilai supaya kita tak terlalu ke arah ni, tak terlalu ke arah ni, tapi kita boleh nilai dengan balance. Sebagai satu contoh, kalau tadi dibawakan orang yang baca Yasin malam Jumaat contohnya, okey, akan ada satu golongan yang kata tak boleh baca Yasin malam Jumaat ni bid'ah, mungkar, tak boleh, jangan. Satu lagi kata tak apa masalahnya, dia kata ini kita baca Quran. Okey, kat situlah kita, ramai daripada kita, dia tak boleh membezakan di antara bila kita buat satu ibadah tu, adakah kita maksud matlamat kita pengkhususan bagi suatu ibadah tu. Misalnya yang menolak ni, dia akan kata mana ada Nabi baca Yasin malam Jumaat, bacalah hari-hari biasa ke apa, jangan baca pada malam Jumaat saja Yasin setiap minggu. Jadi diorang kata Nabi tak pernah buat. So dia kata dalam agama ini dikira benda barulah, bid'ah. Satu lagi akan kata umum baca Quran boleh, apa salahnya nak baca malam Jumaat, tak ada larangan pun, nak baca malam Isnin ke boleh. Timbullah polemik yang tak berkesudahan. Tapi orang hari ni saya tengok dia tak boleh membezakan di antara kita mengibadahkan pengkhususan tu ataupun kita wasilah, kita jadikan wasilah untuk mencapai ibadah. Sebagai contoh, okay, dalam bab Yasin ni, orang membaca Yasin pada malam Jumaat tu, adakah dia memang dia kata Nabi suruh ada fadilat khusus malam Jumaat ni baca Yasin, ataupun
dia punya tujuan, dia kata tak, ini program, inilah masa kita nak surau buat, kita duduk baca ramai-ramai. Kalau tak, kita tak mengaji Quran. So at least kita baca surah ni. Okey, kat situ ada dua matlamat yang berbeza. So kalau kita wasati pertengahan, kita akan tengok di sini. So yang kedua tadi, dia menjadikan itu hanya sebagai wasilah untuk mencapai ibadah mengaji Quran. So dia menggunakan malam Jumaat untuk, okeylah, sebab masyarakat kita biasanya malam Jumaat ni macam special kan, bukan di surau je, sampai orang kaitkan di rumah dan sebagainya. So dia nak bagi macam, kita gunakan sikit ruang ni untuk kita sama-sama. Semangat dia. Dia kata tak apalah, kita buat seminggu sekali lah, hari Jumaat tu pun, malam Jumaat tu tak apa. Surah mungkin masyarakat kita dah biasa baca Yasin, tak apalah, itulah familiar, bacalah Yasin. So kat situ, kalau itu dia punya tujuan dia, itu saya tak melihat itu satu benda yang bid'ah. Sebab itu hanya orang panggil tanzim ataupun penjadualan ataupun pengaturan kehidupan kita. Tapi kalau orang tu memang dia kata tak, kena baca juga, kalau tak baca berdosa malam Jumaat ni, ataupun ada fadilat yang Nabi tak sebut, itu boleh jadi bid'ah. Sebab dia mengada-ngadakan satu fadilat khusus yang Nabi tak buat. Tapi macam ni, itu dipanggil maslahah mursalah. Maksudnya kita menggunakan elemen, maksudnya sebab wasilah ni benda yang terbuka. Cara ni sangat luas, terbuka. Contoh zaman Nabi tu tak ada Quran mushaf macam ni kan. Sebab zaman Nabi tak perlu orang-orang sahabat-sahabat hafal Quran, zaman penurunan wahyu yang belum disusun secara ni, jadi tak perlu permushafan macam ni. Tapi bila mana zaman Khalifah Abu Bakar, ramai yang meninggal, penghafal-penghafal Quran ramai meninggal, dia melihat keperluan untuk membukukan Al-Quran tu penting. Sebab takut nanti hilang Al-Quran bila hafalan-hafalan para penghafal ni hilang. So dihimpunkan, dia kata siapa yang hafal, siapa yang ada tulis, himpunkan, kita akan susun balik supaya mempermudahkan orang ramai membaca Al-Quran. So dia tidak mengibadahkan pemushafan tu, tapi dia anggap bila kita mushaf, membukukan Al-Quran itu memudahkan untuk orang membaca Al-Quran. So itulah maslahah mursalah ataupun orang menggunakan wasilah. Macam di sekolah, kalau kita nak kata budak-budak baca Quran bila-bila, kita mesti tak boleh, dia jadi tak berdisiplin. Dia mengaji dan tidur dan tak. So kita buat satu time, mengaji pada masa ni, mengaji pada masa ni. Itu panggil pengurusan pengaturan hidup kita. So itu terbuka, terpulang nak buat masa bila. Yang itu kita tak boleh kata bid'ah. Tak boleh kita kata mana ada zaman Nabi dulu buat halaqah pagi-pagi menghafal Quran dia sampai pukul 10 pagi setiap hari. Tak boleh cerita, sebab itu urusan dunia. Wasilah ni urusan dunia, dia terbuka. Tapi itu kita kata, kita melihat daripada sudut itulah. So kita tak boleh nak kata bid'ah. Sama juga macam orang kata isu maulid apa semua kan. Dia boleh jadi bid'ah kalau orang tu memang ada satu i'tiqad yang khas. Dia kata maulid ni kalau tak buat, you memang bermasalah, memang tak cintakan Nabi, tak cinta Nabi, you tak ada fadilat khas yang Nabi tak sebut. Yes, itu boleh jadi bid'ah. Tapi kalau maulid ni hanya sebagai satu wasilah untuk kita memperingati Nabi, mencerita sirah pada masyarakat, meningkatkan kecintaan pada Nabi, yang bebas daripada event-event yang mungkin tak perlu, tak sesuai dan sebagainya, maka itu termasuk dalam maslahah mursalah yang kita tak kata bid'ah. Sama macam esok ke hari ni, esok Nuzul Quran kan, dia buat satu event Nuzulul Quran, bukan sebab kita nak menyambut Nuzulul Quran tu sebagai satu perayaan, tapi sekadar satu peringatan pada Ramadan ni, kita mengingatkan masyarakat dengan Al-Quran, meningkatkan semangat balik, charge balik energi untuk baca Quran. Itu maslahah mursalah, benda-benda cara yang berkaitan duniawi, yang itu kita tak boleh hukum dia sebagai bid'ah. So dalam ni kita tak tergesa-gesa nak menghukum satu tu sebagai bid'ah, tapi hati-hati juga, jangan sampai kita terlalu longgar yang mengakibatkan akhirnya kita buka banyak pintu-pintu yang. Dan lagi satu, jangan lupa dalam keadaan kita kata you can, misal kata nak baca Yasin apa, jangan lupa ada juga sunnah yang lebih utama Nabi ajarkan, which is baca Al-Kahfi. So baca Al-Kahfi ni Nabi tuntut ada fadilat dalam hadis yang yang itu kita didik masyarakat
kalau boleh utamakan yang sahih, yang sunnah ni. Tapi kadang-kadang ada orang resah pula, dia kata, tapi masjid-masjid sekarang ni dia buat pula lepas solat dia baca ramai-ramai apa ni semua. Dia ingat dia nak jadi bid'ah. Tak boleh, tu tak boleh kata bid'ah. Sebab cara nak baca ramai-ramai ni semua, cara dan masyarakat ni berbeza-beza. Ada yang tak mengerti mengaji, ada yang semangat nak baca. Bila masjid buat macam tu lah, baru orang duduk saat nak membaca. Kalau tak buat, tak duduk, tak baca. Tak salah kalau kita ikut sama-sama, kemudian di rumah kita baca Al-Kahfi juga, boleh, tak ada masalah. Benda tu tambah pahala kita, boleh saja. Dan cumanya dalam keadaan kita benarkan, jangan lupa ada sunnah juga yang kita ketepikan, which is ada masjid, lepas solat terus mengaji Al-Kahfi. Bagi masa dulu untuk zikir, bagi masa dulu untuk solat sunat rawatib. Itu semua adalah sunnah yang dalam kita buat satu sunnah, jangan kita ketepikan sunnah yang lain. Itu penting.